Sebenarnya konflik Yahudi di Palestin telah dirangka oleh keluarga elit Rothschild 100 tahun dahulu. Waktu tahun 1917, British pernah keluarkan satu surat rasmi game changer tentang penjajahan tanah Palestin yang dikenali sebagai Deklarasi Balfour. Surat ini ditujukan kepada Lord Rothschild, wakil keluarga Rothschild, yang merupakan keluarga Yahudi paling berpengaruh di Eropah. Dalam surat itu, British menyokong penubuhan Israel dan menyebut Palestin sebagai national home for the Jewish people. Dari surat ini, British janji menyerahkan Palestin kepada Zionis. Sedangkan melalui perjanjian Sykes-Picot, Palestin belum pun jadi milik Britain secara sah. Tapi bila Perang Dunia Pertama tamat, perjanjian Sykes-Picot mula dilaksanakan dengan British mula ambil alih Palestin melalui mandat British. Jadi dengan sokongan politik, immigration dan perlindungan kenderaan, projek Zionis mula berkembang dengan sokongan kuasa kolonial British. Semuanya dengan satu deal yang dibuat awal oleh kerajaan British dengan keluarga Yahudi Rothschild, dan deal itu masih lagi berkesan kepada apa yang berlaku hingga ke hari ini.